Assalamualaikum, selamat malam. Jadi hari ini saya akan menemu ramah seorang individu berasal dari Kelantan dan juga seorang pelajar IPG. Okey, sihat Kak? Okey, boleh Hai, perkenalkan diri. okey. Nama saya Tengku Afdalia Ain binti Tengku Hamzah. Boleh panggil saya Tengku. Saya lah ni umur 20, tak masuk 20 lagi, tapi bulan sebelah nanti insyaAllah masuk 20. Lah ni saya pelajar di IPG Kampus Ipoh tahun pertama, tahun kedua dah, tahun kedua dah. Tahun kedua dah. Status. Status belum berkahwin. Oi, dah sihat, dah makan. Eh, siap dah makan. Baru lepas makan nasi dengan ikan bilis. Nasi ikan bilis. Tak makan nasi kerabu. Ah, Tak makan nasi kerabu. ada. Oh, Nasi kabu makan pagi je. Malam tak makan dah nasi kabu. makan nasi kerabu saja. Okey, ada sebab saya nak menemu ramah Cik Puan di sana ni. Jadi saya nak tanyalah, dah 20 tahun hidup ni, mesti ada pengalaman yang tak dapat dilupakan. Boleh cerita sikit tak Ya, pengalaman kakak betul-betul. sepanjang dah 20 tahun ni? Yang menarik, yang pelik, semua boleh cerita. Okay. Kalau nak ikut care banyak ni. Banyak pengalaman ni. Tapi kita ambil satu lah. Kita ambil hok macam paling memberi apa ya. Impact ah, impact. Okay, jadi rakyat Malaysia kan memang wajib ambil SPM dah. Jadi kalau ikut care itulah salah satu pengalaman hok paling saya tak boleh nak lupa. Sebabnya uh, saya boleh ingat balik macam banyak benda hok saya buat time SPM dulu untuk dapat ke apa ni keputusan hak cemerlang lah rakyat hak boleh membangga ke mokpok gitu ke. Jadi perjalanan saya nak boleh keputusan hak comel tu banyak. Contohnya saya masuk kelas tambahan lah. Awal-awal tu malah lagi, tak say lagi time time tengah tempat tu royak kemok macam tak say masuk kelas tambahan gini-gini. Tapi bila dah naik jadi tingkatan 5 tu um, nampaklah macam sungguh sikit nak belajar. Jadi saya ayat mak saya macam okay, nak start belajar dah, nak start belajar molek dah gini-gini ke apa semua. Memang dalam kelas fokus sama juga buat apa ni panggil study group dalam kalangan sains-sains lah. Sebabnya kawan-kawan saya ni macam suka belajar juga kali ikut care. Jadi sedap lah suka lah belajar dengan saya dia. Lepas tu cikgu-cikgu pula memang banyak bagi dorongan. Nampak macam okay kita sungguh nak belajar ni dia pun bagi banyak juga latihan. Jadi macam oh molek lah gitu. Jadi lagi-lagi time nak SPM tu memang sungguh lah. And Alhamdulillah dapat keputusan yang cemerlang. Jadi akak cerita sebab kalau dulu akak banyak main lah, tapi sebab kawan-kawan dengan cikgu akak belajar sungguh-sungguh. Betul. Ya, masa tengah tepat tu tak serius sangat lah. Kali ikut guys sebab orang kan ya macam okay, apa tahun bulan madu gitu gitu. Dia nak tanya Jadi lah, jadi alah study gitu-gitu je. Ha? study gitu-gitu je. Saya nak tahu Tak nombor sungguh mana lah orang ya. berapa akak Ha? ni berapa Apa? Boleh balik? pencapaian SPM dulu berapa? 9. 9A. Ya, belajar belajar target. Pandai. Alhamdulillah Ya, boleh berkat cerita sikit. Oh, baik dengan Mak Pok. boleh cerita sikit Okay. tak? Apa yang dorongan buat akak lagi kuat nak dapat anugerah yang cemerlang tu? Macam ada orang yang akak jadikan sebagai apa? Apa semangat ke, ibu bapa ke, Ramadan. ataupun role Oh, model ke? Ataupun kalau dilihat sendiri. um, okay, pendorong terbesar saya ibu bapa saya lah sebabnya
Dalam ahli keluarga saya tu tak ada seorang pun lagi yang boleh uh, straight A lah boleh dikatakan. Tapi cemerlang tu ada, cumanya tak straight A. Saya pula anak bosu. Jadi saya sering macam nak sangat biar mak pak saya ni merasa anak dia tu boleh straight A macam gitulah. Lepas tu cikgu-cikgu pula duduk ngarap ke saya macam, Tengku, awak ni insya-Allah boleh straight A gini-gini. Jadi saya rasa macam saya patut sahut cabaran tu gitu-gitulah. Ya, itu je. Jadi nak tanya, apa yang latihan ataupun tip ataupun orang kata cara lah untuk yang akak boleh sarankan dekat pelajar-pelajar ataupun budak yang baru nak ambil SPM ni supaya dia orang boleh belajar Mhm. sungguh-sungguh. Kalau pandai pandangan akak sendirilah. Okey. Akak ni sejenis bukan boleh boleh orang macam tak rajin mana pun untuk belajar. Sebabnya kali ikut ke orang lain sok mau buat latihan, belajar dari awal gini-gini. Tapi akak ada akak lain. Jadi salah satu cara untuk akak macam boleh result comel tu adalah dengan akak memang fokus dalam kelas. Sebabnya habis sekolah tu akak tak belajar dah. Tak buka buku dah. Tapi disebabkan Alhamdulillah lah macam ingatan akak ni macam lebih kurang kuat juga. Jadi gapo cikgu royak time kelas tu memang masuk memang lekat tu dalam kepala. Jadi salah satu tips akak boleh bagi adalah memang fokus dalam kelas. Maksudnya tak gurau, tak tak main-main lah. Maksudnya bila cikgu royak tu kita tulis nota, kita betul-betul kalau tak faham tanya cikgu gini-gini ke apa semua. Tapi orang lain berdasarkan sains-sains akak ni, dia banyak juga buat latihan di samping fokus dalam kelas tu. Dia duduk rumah pun dia buka buku dia apa dia panggil revise balik. Dia ulang kaji semula gapo hak dia belajar. Okay. Okey, kita cerita pasal pengalaman akak yang akak banggalah dengan keputusan akak dengan SPM grade tinggi. Selain daripada keputusan SPM tu, ada apa lagi tak yang akak nak Hmm. kongsi? Macam yang dapat bagi Tadi. pengajaran kat orang ke, cerita-cerita monyet ke. Okay. Um, dululah. Kalau kecek pasal cinta monyet ni banyak. Apa ni? Tapi Cerita time-time kecil. SPM tu lah. Time-time SPM tu, tengah-tengah sebelum SPM, adalah kita macam minat lah ke seorang budak ni. Sebabnya dia dia budak hok main suka. Dia nampak menarik lah di mata kita. Ramai orang minat dia. Jadi kita pun jadi macam nak minat juga lah ke dia. Jadi kita pun macam okay, kenal-kenal dulu, sign dulu. Lepas tu dia pun macam minat kita juga. Sebab kita dulu famous kalau. Jadi um, kita nak minat-minat dia tu, dia pun macam um, apa ni ajak akak macam nak gewel lah. Tapi time tu kita macam sedar balik kita ni nak SPM ni macam gitu. Jadi akak pun ayat dia okay akak tak segewel nak sign je gitu. Itu je. Tak dikira cinta monyet pun. Tu nama Tak dia tak. sempat jadi cinta monyet. Hmm? Dengan dia lepas tu. Ah? Apa jadi dengan dia lepas tu? Alhamdulillah dia jumpa orang yang lagi baik lah. Yang menerima dia seadanya gitu. Akak macam ni. Ah? Akak macam ni. Kita fokus belajar lah. Kita nak Oh, jadi cikgu ke? tapi saya kagum lah dengan akak. Akak boleh uruskan lah kan. Akak kan experience tu kan. Lepas tu, bila ada orang ajak macam tu kan, akak boleh apa tolak dengan baik kan. Kalau orang lain tu mungkin Hmm. dia mungkin akan terima tu. Akak hampir terima lah. Hmm. Sebab akak pun minat dia. Tapi disebabkan mikir cik masa depan ni tak tentu lagi. Gini-gini. Kalau ada jodoh kita jumpa semula. Mikir gitu je. So, akak minat orang budak sukan ni. Orang sukan. Hah? Minat orang sukan ni ke? Dia je. Lepas tu tak minat ada orang lain. Dia boleh main sukan. Dia terkecuali.
Okay. Cukup ke jawapan tu? Cukup. Okey. Nah, Okay. okay, akak dah cerita pengalaman akak dari yang SPM, yang pengalaman akak tak boleh lupa dengan cinta tak berapa monyet tu. Okey, kemudian saya nak tanyalah kan. Akak kan dah Hmm. masuk dengan IPG kan. Hmm. Ah, pencapaian yang agak besar jugalah dalam hidup akak. Tak hidup semua. Jangan like. Tak ada. Sekali lagi. Okey. Like. Ah, tadi akak dah ceritakan pengalaman yang akak tak boleh lupakan masa akak SPM. Lepas tu dengan pengalaman akak yang cinta tak berapa monyet tu. Sekarang ni nak beralih pula lah dekat akak nak tanya pasal pengalaman akak kat IPG. Yelah, dekat IPG ni kan dah kira satu pencapaian besar orang kata sebab kamu dah nak masuk. Mhm. Akak boleh ceritakan tak perasaan bila dapat akak boleh ceritalah pengalaman sepanjang akak dekat IPG mula daripada sebelum masuk macam dari temuduga ke sampailah sekarang. Okay. Masa mula-mula nak masuk tu, akak benarnya habis-habis SPM tu, akak nak sambung macam asasi sains ke ala-ala kat lah. Sebabnya dari kecil cita-cita akak ni nak jadi doktor, tak usah jadi cikgu. Tapi mak akak ni cikgu. Dia sama duk ayat macam, oh adik jadilah cikgu. Sambunglah legasi ibu dengan abah macam gitu. Tapi Oh, akak ni mikir macam tak say nak jadi doktor, nak jadi doktor sebab doktor macam kelah gitulah. Okay, okay, kalau orang tengok tu macam, doktor gini. Tapi mikir macam akak ni malah nak belajar. Jadi akak macam nak, kalau boleh nak cari jalan mudah lah untuk nak apa macam bertahan dalam hidup ni. Jadi mak akak pun macam lah. Sambunglah teruslah minta IPG. Lepas tu time tu akak macam tak tahu gapo pun IPG ni gapo okay, tapi tak apalah. Dah mak kita suruh kita pun terus minta gini-gini. Lepas tu dapat. Dapat tu pula macam tak berharap pun bolehnya sebab macam tak tahu nak sambung gapo, tak pilih lagi. Tapi bila dapat tu macam oh, nampak mak orang ni macam mak kak ni macam suka lah orang boleh IPG. So kita pun macam okay, tak apalah kita masuk IPG gini-gini. Lepas tu masuk-masuk IPG tu Alhamdulillah jumpa sains-sains hok molek. Macam nak duduk IPG pun tak sera serabut, tak sera sedih sebabnya dikelilingi dengan orang hok baik-baik, hok molek-molek. Tapi satu hok akak boleh ayat macam kejutan berdaya dia adalah dia punya ni lah assignment sebabnya dulu-dulu time sekolah sumpah akak ya lah akak ni memang malah tak siap kerja sekolah kalau cikgu bagi suruh salin karangan kau suruh buat latihan matematik kau akak tak buat akak sorang je tak hantar buku latihan tapi bila masa IPG ni memang wajib kena buat assignment tu kalau tak boleh tak boleh luluh macam gitu jadi salah satu itulah macam kejutan budaya hak akak lalui memang awal-awal tu memang stres lah memang teriak semua sebab tak usah buat macam gitulah sebabnya memang akak ni memang seorang yang macam susah jugalah nak beli kawat kerja tu lepas tu tapi gitulah ngadu-ngadu ke mak ke apa semua Alhamdulillah lah boleh gini-gini. Just- dari kalau yang dari segi aku situ agak cerita dari segi akademi lah dekat IPG kan. Mm-mm. Kiranya latar belakang mak ayah akak pun cikgu jugalah. Ya, mak, mak saya cikgu muzik dengan cikgu BM. Ayah saya guru besar. Pecing dah. Hebat. Ya, mak apa hebat, anak je tak hebat. Jangan cakap macam tu. InsyaAllah guru besar. Dia pensyarah IPG. InsyaAllah. Pengarah IPG. Tak nak. Ah, saya nak jadi ni menteri pendidik. Allah, lagi tinggi. Kita cerita dari Doakan. Amin. Dia dah cerita dari segi akademik. Dia nak Hmm. beralih pula lah yang seronok-seronok, yang ringan-ringan. Apa yang seronok dekat IPG ni bagi akak? Macam Apa yang seronok? ah, lelaki ke ah, program ke, aktiviti ke, Allah. kerja ke. Okey. Okey. Satu tu.
boleh kata ke IPG ni tak banyak program sangat, tapi melainkan kita sendiri cari. Maksudnya kita sertai kelab GoTo, kita sertai kelab Goni. Jadi akak ni suka, boleh katakan macam suka lah mencari penyakit, mencari masalah, mencari program. Jadi akak ke sertai kelab GPS, kelab GPS. Jadi bila masuk kelab-kelab ni dia banyak sangat program. Sedangkan masa akak mula-mula masuk tu macam gapo lah IPG ni, tak ada, tak macam tak banyak sangat program hok menarik. Tapi bila akak masuk kelab-kelab gitu jadi macam oh banyak rupanya kelab, tapi dia tak buat dekat IPG cah. Dia buat juga dia gabung dengan universiti-universiti luar macam UPSI, Politeknik gitu. Situlah macam suka jugalah di IPG sebabnya banyak benda hak akak boleh belajar melalui program-program gitu. Betul, setuju. Okay, lepas akak dah lalui semua program tu, pengalaman tu, akak rasa dia macam tambah banyak kemahiran tak dalam bidang akak? Mesti dah. Sebabnya bila kita join program-program gitu, kita kenal ramai orang. Bukan setakat dalam IPG ni, kita kena seluruh seluruh negeri Perak ni lah boleh kata ke. Jadi bila kita gaul dengan orang luar, kita boleh tahu macam oh kalau nak catch, kalau nak start kenal dengan orang baru ni kena catch gini, kena mula ke berbual lagi gini-gini. Lepas tu pada masa yang sama juga akak macam ada pergi jawatan juga dalam kelab-kelab gitu ke. Jadi akak boleh tahu Gana nak apa ni mengendalikan program tu, Gana nak buat surat, Gana nak buat tu, Gana nak buat ni. Jadi menerusi program-program gitulah akak banyak belajar benda hok boleh kata ke IPG dalam setiap kelas tu tak boleh nak ajar akak sebab dia berkaitan dengan buat program, Gana nak apa ni kemahiran bersosial lah ya gitu. Lepas ni, jadi lepas ni akak dah boleh buat program lah. Tak. Okay, nanti kita akan usulkan sebab menarik tu. Boleh boleh buat program. Ah, tak apa kita tengok orang je buat. Dia rasanya Kita tolong tengok. ah, kita dah rasa dah cukup kot kita mengenali akak dengan lebih mendalam. Saya nak kenal juga dengan negeri kelahiran akak, Kelantan. Saya tertarik juga dengan Kelantan. Apa yang bagi akak menarik kat Kelantan? Tempat ke? Akak boleh cerita macam-macam. Dari segi tempat, makanan ataupun budaya. Cerita rakyat pun boleh. Okey. Kalau nak royak banyak, tapi kita agak kecil pasal dua je lah. Iaitu pasal makan ni dengan pasal orang dia. Sebab pasal budaya ni akak tak tahu sangat. Tapi boleh dikatakan satu keistimewaan negeri Kelantan ni adalah orang-orang dia. Sebabnya orang dia ni sangat-sangatlah ak- akak sebagai orang Kelantan sendiri lah. Boleh dikatakan macam set dia ni sangat-sangat menerima orang lain. Kiranya macam kalau orang mari buah ko, tak kisahlah budak ko, orang tua ko, kami ni akan menjadi macam jadi mudah kecek dengan orang. Mudah kecek. So, lepas tu kami ni macam nak kata ke peramah tu budak sangat, tapi kalau orang mari tegur tu kita tak ada jeling, tak ada gapo lah, memang layer. Lepas tu kami ni juga mudah 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 senyum kat orang. Padahalnya kita tak kenal siapa pun tapi mudah buat buah. Kiranya macam makcik hak duduk jual pasar tu tiba-tiba kecek pasal anak dia. Macam gitu. Jadi macam okay, boleh dikatakan komuniti orang Kelantan ni kuat lah. Sebabnya satu contoh yang akak boleh bagi, time kita belajar, time akak sendiri belajar, jumpa orang Kelantan. Padahal kita tak kenal apa siapa, tapi jadi macam, lama, serah macam lama dah kenal dia. Padahalnya baru jumpa hari ni. Macam gitu. Lepas tu, kalau nak catch up pasal makanan pula, akak boleh ayak, memang semua orang ayak macam, okay, makanan Kelantan ni banyak mani-mani. Tapi, kalau ikut ke, setiap makanan itu unik. Kayaknya banyak-banyak ni lah kata pencuci mulut, kuih-kuih macam onde-onde ada, lepas tu ada kuih lopat lopat tiket, banyak. Tapi tu lo ni boleh dikatakan macam tak banyak dah lah boleh jumpa hak sedap sebabnya orang zaman-zaman dulu hak jong buat kau ni. Jadi sekarang kalau Okay?
Maksudnya kalau dekat makanan kantin ni, akak boleh cadangkan kuih ke lagi makanan ni? Macam pencuci mulut atau makanan berat? Hmm, Ah, mungkin akak boleh, mungkin kalau mungkin ah, ada makanan yang akak boleh sarankan untuk cuba macam makanan yang orang tak pernah dengar. Macam Allahu Akbar. Sebab akak ni pun bukan jenis hok explore juga makanan-makanan ni. Tapi kalau hok terkenal dari Kelantan kan nasi kerabu lah. Nasi kerabu tu memang sedap dah oh. Memang sedap dah oh, sedap dia. Lepas tu akak perhati juga orang Kelantan ni sok mau buat nasi belau. Ha, tahu tak nasi belau tu ke apa? tak tahu. Tak tahu. Ha, nasi belau ni macam nasi pagi-pagi. Dia ada air gula, ada air pedas, ada ikan, gini-gini ke apa semua. Ha, tapi pagi-pagi je dia jual macam gitu. Kiranya macam kalau orang luar nak mari rasa makanan Kelantan kak, hot tu hot makanan pertama hot akak akan sarankan konsep dia suruh terah dulu. Ha, gitu. Akak nampaknya masa pun dah mencunduri kita. Terima kasih saya nak ucapkan kakak sebab sudi luangkan masa pagi-pagi ni. Sudi ditemu orang muda saya. Tak ada apa. Akak ada apa sepatah dua kata nak disampaikan? Hmm. Ada. Terima kasih sebab sudi menemu bual saya yang tak seberapa ni. Allah, tak adalah macam tu. Akak hebat lah 9A tu. Terkejut. Ah, Terkejut 9A tu. biasa je, biasa je. Eh, terima kasih banyak-banyak. Nanti ada bayaran ni. Ya ke? Alhamdulillah. Okay. Kak Malam, Okay. terima kasih banyak. Bye. Sama-sama. Kak Malam, selamat pagi. Ya, ya. Ya.